Kerajaan telah membuat keputusan agar Akta Hasutan 1948 dimansuhkan. Undang-undang yang lapuk ataupun tidak sesuai lagi dan tidak relevan seperti Akta Buang Negeri dan Akta Kediaman Terhad telah dimansuhkan. Undang-undang baru seperti Akta Perhimpunan Aman telah digubal di dalam rangka mengukuhkan hak rakyat yang telah dijamin perlembagaan, iaitu hak untuk berhimpun secara aman. Beberapa undang-undang sedia ada pula telah dipinda seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan yang menghapuskan keperluan memperbaharui lesen secara tahunan serta Akta Universiti dan College Universiti yang menjamin hak perlembagaan mahasiswa dan mahasiswi untuk menganggotai mana-mana parti politik. Suka saya mengumumkan bahawa kerajaan telah pun mengambil keputusan untuk menguatkuasakan secara serta-merta semua akta baru dan pindaan terhadap akta-akta sedia ada yang berkaitan termasuk Akta Kesalahan Keselamatan, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, Akta Universiti dan College Universiti. Kerajaan telah membuat keputusan agar Akta Hasutan 1948 dimansuhkan dan digantikan dengan satu rang undang-undang yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional. Keputusan menggantikan Akta Hasutan dibuat kerana kita mahu mencari mekanisme yang dapat menentukan keseimbangan yang terbaik antara keperluan menjamin kebebasan bersuara setiap warga negara sesuai dan selaras dengan peruntukan dan jaminan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dan keperluan untuk menangani kompleksiti kemajmukan yang wujud di negara ini. Peruntukan-peruntukan baru yang dicadangkan dalam Akta Keharmonian Nasional ini akan memberi penekanan kepada pemupukan semangat harmoni dan saling menghormati dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Namun, perlu saya tekankan di sini bahawa kebebasan bercakap dan bersuara hendaklah sentiasa diimbangi dengan keperluan untuk mengekalkan keharmonian, ketenteraman dan keselamatan awam. Sebelum menggubal rang undang-undang keharmonian nasional ini, kerajaan akan menjemput pandangan dan pendapat rakyat Malaysia, sama ada individu maupun pertubuhan, mengenai perkara yang perlu ditangani di dalam merangka perundangan ini. Jabatan Peguam Negara telah ditugaskan sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk mendapat sudut pandangan dan engagement dengan semua stakeholders. Tanggungjawab ini bukan sahaja digalas oleh Jabatan Peguam Negara tetapi juga oleh semua pihak bagi memastikan bahawa Malaysia kekal berjaya.